Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bangunan asalnya Madrasah Al-Quran yang diwujudkan pada tahun 1916, dan pelantikan pertama, mudir yang pertama pada Madrasah Al-Quran ini adalah Syed Sheikh Al-Hadi, di mana pada tahun 1918 dinamakan sebagai Madrasah Masyhur Islamiah. Melalui evolusi pendidikan, tahun 1920 berpindah, tahun 1934 juga berpindah, dan sehinggalah pada tahun 1941 Madrasah Masyhur Islamiah ditutup sementara pada masa zaman pemerintahan Jepun, sehinggalah dibuka semula apabila Inggeris kembali dan bergerak, sehinggalah pada tahun 1979 diambil alih oleh Kementerian Pelajaran dengan nama SMKA Al-Masyhur Lelaki dan Perempuan. Maka insya-Allah kelulusan telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dengan peruntukan RM3 juta yang diputuskan harus oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang, dan akhirnya diluluskan oleh Mesyuarat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang pada tahun lepas untuk kita baik pulihkan bangunan ini yang terbiar, yang digezet, diiktiraf sebagai tapak warisan negara dan tapak warisan dunia oleh UNESCO. Maka insya-Allah kita akan baik pulih bekerjasama dengan Heritage bagi membangunkan semula Madrasah Al-Quran ini untuk kita dijadikan pusat pengajian Al-Quran semula, yang insya-Allah akan dikendalikan oleh Masjid Melayu Lebuh Aceh, sama-sama untuk kita bangun semula Madrasah Al-Quran sejak tertubuhnya pada tahun 1916. Sama-sama kita doakan dan jayakan hasrat murni ini untuk bangkit dan bangunkan kembali Madrasah Al-Quran yang merupakan kebanggaan rakyat Pulau Pinang, umat Islam negeri Pulau Pinang khususnya, yang melahirkan ramai tokoh ilmuwan, tokoh ulama dan pemimpin negeri dan negara daripada SMKA Al-Masyhur Lelaki dan Perempuan.